Dalam sesi ini, kita akan meneliti bagaimana sebuah syarikat mampu bertahan, berkembang dan kekal relevan selama lebih 100 tahun. Kajian kes kita ialah Loacker. Ini bukan cerita penjenamaan. Ini ialah pelajaran tentang model perniagaan. Objektif sesi ini adalah untuk memahami bagaimana keputusan yang berdisiplin merentasi bisnes model Canvas mencipta kelebihan jangka panjang. Loacker diasaskan pada tahun 1925 di Bolzano, South Tyrol, Itali. Ia bermula sebagai sebuah kedai pastri kecil. Hari ini, produknya diedarkan di lebih 100 negara. Walaupun beroperasi pada skala global, Loacker kekal sebagai syarikat milik keluarga dengan kawalan yang ketat. Ketahanan selama 1 abad bukan hasil nasib, tetapi hasil struktur yang betul. Segmen pelanggan. Kita mulakan dengan segmen pelanggan. Loacker sangat jelas tentang siapa yang dilayan. Segmen utama ialah keluarga yang amat mementingkan keselamatan produk dan ketelusan bahan. Kepercayaan menjadi pemacu utama pembelian. Segmen kedua terdiri daripada pengguna dewasa yang peka terhadap kualiti dan sanggup membayar sedikit lebih mahal demi konsistensi dan ketenangan fikiran. Terdapat juga segmen bermusim. Pelancong dan pembeli hadiah menyumbang secara signifikan melalui runcit perjalanan dan produk perayaan. Yang penting, Loacker tidak memburu pengguna yang sangat sensitif terhadap harga. Dengan mengelakkan segmen ini, syarikat melindungi margin dan kredibiliti jenama. Pengajaran di sini jelas. Definisi pelanggan yang jelas mengurangkan kekeliruan strategik. Cadangan nilai. Seterusnya ialah cadangan nilai. Loacker bersaing melalui ketulenan, rasa dan kebolehpercayaan. Jenama ini menggunakan susu Alpine, kacang hazel terpilih dan vanila semula jadi. Bahan tambahan tiruan tidak digunakan. Keputusan ini meningkatkan kos, tetapi membina kepercayaan. Dari sudut fungsi, pelanggan menerima produk yang konsisten dan selamat. Dari sudut emosi, mereka memperoleh ketenangan fikiran. Ibu bapa yakin menyajikan produk ini kepada keluarga mereka. Lama-kelamaan, kepercayaan ini berkembang menjadi kesetiaan. Pengajarannya ialah cadangan nilai yang kukuh menyelesaikan masalah emosi, bukan sekadar masalah fungsi. Saluran. Saluran menentukan bagaimana nilai sampai kepada pelanggan. Loacker menggunakan gabungan saluran yang pelbagai, termasuk pasar raya, kedai khusus, runcit perjalanan, kedai jenama sendiri, dan platform dalam talian. Runcit perjalanan memainkan peranan strategik dengan memposisikan Loacker sebagai produk hadiah dan pembelian impuls premium. E-dagang menyokong keperluan hadiah dan permintaan rentas sempadan, manakala kedai jenama sendiri mengukuhkan pengalaman dan kawalan. Ketersediaan produk adalah luas, tetapi kedudukan jenama kekal berdisiplin. Intipati di sini ialah saluran membentuk persepsi, bukan sekadar capaian. Hubungan pelanggan. Loacker membina hubungan pelanggan melalui kepercayaan, bukan promosi. Pembungkusan menekankan ketelusan. Cerita jenama menonjolkan pemilikan keluarga, ketukangan, dan penghormatan terhadap alam semula jadi. Isyarat-isyarat ini terkumpul secara beransur-ansur. Daripada bergantung pada diskaun kerap, syarikat menggunakan pelancaran bermusim dan edisi terhad untuk mengekalkan minat. Kebolehpercayaan, bukan keterujaan, menjadi asas kesetiaan. Pengajarannya ialah konsistensi mengatasi kempen jangka pendek dalam jangka panjang. Aliran hasil. Loacker menjana hasil terutamanya melalui jualan wafer berbungkus. Produk coklat dan koleksi bermusim menambah peluang pertumbuhan tambahan. Runcit perjalanan memberikan margin yang lebih tinggi pada tempoh puncak. Harga adalah premium tetapi terkawal. Syarikat mengelakkan diskaun agresif. Ini melindungi keuntungan dan mengukuhkan persepsi kualiti. Wawasan penting di sini ialah hasil yang mampan bergantung pada disiplin, bukan volume semata-mata. Sumber utama. Sumber utama membolehkan Loacker menunaikan janjinya. Resipi proprietari dan pengetahuan pengeluaran melindungi pembezaan. Kemudahan pembuatan di South Tyrol memastikan kawalan kualiti yang ketat. Aset tidak ketara sama pentingnya.
Reputasi jenama dan hubungan pembekal jangka panjang mengurangkan risiko operasi dan menstabilkan bekalan. Pengajarannya ialah kelebihan daya saing sering terletak pada aset yang tidak kelihatan. Aktiviti utama Loekke tertumpu kepada disiplin pelaksanaan. Ini merangkumi perolehan bahan, pembakaran wafer, kawalan kualiti, pembungkusan, dan komunikasi jenama. Pemasaran menegaskan nilai, bukan jualan jangka pendek. Amalan kelestarian menyokong kredibiliti dan menyelaraskan operasi dengan jangkaan semasa. Intipatinya mudah. Apa yang dilakukan setiap hari mesti mencerminkan apa yang dijanjikan. Rakan utama. Loekke bekerjasama dengan rakan terpilih. Petani membekalkan bahan teras. Rakan runcit menyediakan akses pasaran. Rakan logistik membolehkan skala antarabangsa. Pemilihan rakan mengutamakan kebolehpercayaan dan kualiti. Ini mengukuhkan prinsip penting. Perkongsian seharusnya mengurangkan ketidakpastian, bukan menambahnya. Struktur kos. Loekke beroperasi dengan struktur kos berasaskan kualiti. Bahan premium dan pengeluaran dalaman meningkatkan kos. Pelaburan pemasaran menumpukan kepada ekuiti jenama jangka panjang, bukan promosi sementara. Kawalan kos wujud, tetapi tidak pernah menjejaskan kepercayaan atau kualiti. Pengajarannya ialah kos mesti menyokong strategi, bukan bercanggah dengannya. Perspektif value proposition canvas. Dari perspektif pelanggan, Loekke menyelesaikan masalah yang jelas. Pelanggan mahukan kenikmatan tanpa kebimbangan. Mereka tidak mempercayai bahan tiruan dan rasa yang tidak konsisten. Loekke mengurangkan masalah ini melalui ketelusan dan kawalan. Ia mencipta manfaat melalui rasa, ketenangan fikiran, dan nilai hadiah. Kesepadanan ini menjelaskan mengapa kesetiaan berterusan merentasi generasi. Penutup, Loekke membuktikan bahawa model perniagaan yang kukuh mampu menua dengan baik. Selama lebih 1 abad, setiap blok bisnes model canvas saling mengukuhkan. Tiada yang berlaku secara kebetulan. Tiada yang dibuat secara tergesa-gesa. Sebelum meninggalkan sesi ini, renungkan satu soalan. Adakah model perniagaan anda saling mengukuhkan seperti Loekke? Jika tidak, disitulah kerja strategik sebenar perlu bermula.